IP lah. Kecil. Nak pergi mana Nak pergi kebun rambutan. Kebun. Balik. Balik nak pergi mana? Mana ni Mi? Ni Dahlia tak mandi. Straight je sampai bawah. Dah mana? Kedai Alfa lah. Apa ni kan? Kita nak pergi mana hari ni Dahlia? Nak pergi balik kampung balik. Makan apa? Nak pergi mana? Nak makan durian? Durian pula. Rambutan. Iya. Dia selalu yang paket tu kan? Yang paket ni kat sini ah. Ni lah. Oh tak ada. Speedmart ada lah weh. Speedmart ada. Uh-uh. Dan breakfast. Ya, di bapak dia dah tu. Dia terus bawa masuk. Tadi mami terus bawa masuk. Tak nak balik. Tinggal. Nak tinggal. Mama nak pergi dah. Tinggal dengan uncle Duduk dengan uncle. Dahlia, jom, let's go. Bye, bye cat. Bye cat. Pasal aku jalan nak pergi dapur. Aku nak dapur aku tengok punya Rio. Aku tengok macam siapa yang famous itu harimau. Harimau bintang kan famous kat sini. Kanan je. Dia memang kiri kanan dia kurang sikit lah. Ayu cakap I pula. Kiri kanan dia memang I kiri kanan, I ikut overseas punya kiri kanan. lain Ha. You left and right lah. Siapa tu air? Selalu kat sini juga. Dia yang tadi lah Farah ni dia dah hampir dah nak macam ni. Ni dia yang naik tadi lah wah ni dah. Dia daripada sana kan? Dia dah turun dah macam ni. Cocomelon. Nah. Dahlia mana? Esok ni aku nak tunjuk dia. Bakul. Aku ni. Bagus lah. Bella. Dia senyum macam aku Alah. Bella. Nak lepuk orang. Kat mana Farid? Dah Yes. sampai. We arrived. Atuk. Atuk. Satu merah-merah tu Mi. Tengok dia sibuk kan. Sinilah. Dahlia, uncle nak buat kerja lah. Uncle nak buat kerja. Sini. Jom. Jom Falik. Falik jom. Ya, dekat. Falik. Falik, come. Come. Dahlia, sini. Come. Come. Tengok durian dia merah-merah. Ni tak payah pakai tangga dah. Cari je. Wih, bapak dia. Ni butik ke apa weh? Dapat rambutan. Tak ah.
Tadi suruh masuk, nak masuk semua keluar. Suruh masuk. Wish. Woo. Ya, ada pisang tanduk weh. Emas tu. Weh, rambutan tu lagi lebat weh. Hari nak masak serawa durian. Dulu ingatkan Ayu boleh buat dadir. Tengok. Dulu ingat Ayu boleh buat dadir. Tengok sekarang lagi pro daripada aku weh. Ini pun aku tak pernah masak weh. Yang tu pun. Weh, takut. Aku takut pecah je macam ni. Oh, masuk yang tu je. Yang bapak dia tadi macam tu juga weh. Cakap banyak sangat. Oh, uncle ambil buah kelapa dah dia. Kita minum air kelapa hari ni. Apa tu? Buah rambutan. Butterfly. Butterfly. Takut apa? Bagi mama. Balik. Sini. Sini. Ya nak ah? Nak buah? Betul? Satu je. Satu je. Dah. Pegang lah. Masuk mulut terus. Makan. Lagi satu. Alik nak? Alik nak buah? Amboi. Apa je? Kerja dia. Jalan. Sini. Mama nak masuk. Jom.
Wah, sedapnya air kelapa. Tadi nangis, kenapa nangis? Tadi nangis kenapa? Macam mana? Sana. Itu dia sampai tak ada korek ayah. Ini kita ban korek. Si balik tengok. Ini sikit. Tuang semua. Cedok sikit aku mangkuk tu. Seorang tu. Tak semua. Itulah apa? Tuang semua. Dah ketumbar ke kau potong semua? Ini saya pun dengan bapak orang. Masuk dah. Selalu tak basuh. Kena kipas tak? Aku dah masuk sebelum dah. Potong akar dia. Kan? Aku tak semua Tak semua. Step pertama, bangun lumba. Dia pakai berani sebab Orang buang butir dulu. Anu tak. Tuang ketumbar last. Buang dia. Kenapa? Biarkan main ni. Dah lama. Tangan Dah. sebelah pakai kamera. Alah, ingat-ingat. Alah. Dia punya nak rancang nak letak semua. Ni habis lah satu botol tadi. Tapi separuh. Tak penuh pun. Cik Farah dah tidak ingatkan dah. You macam biasa, chef kan? Ha? Chef. Chef. Dah kenyang. Dah makan apa? Makan nasi. Alik makan apa? Alik makan apa? Pakai pelalahan yang kandus. Pakai pelalahan. Kotor. Kakak kan pandai pakai. Sikit lagi je tu. Masukkan Dia
Dia takut tu. Color. Masukkan kaki, masuk kaki. Dah. Ha. Satu lagi. Satu lagi. Ih, kau dah cakap? Nanti Bella. Taklah. Dahlia ke Violet? Dahlia. Oh, dah hijab. Salah lah. Oh, tu adik punya. Pakaikan adik. Dahlia punya pun tak settle. Gedik. Bagi adik. Pandai salah kaki. Salah kaki kakak. Tak apalah. Oh, Falik tahu lah. Dia tak selesa agak. Ini kaki ni. Okey, good. Lemon. Oi, balik. Kan. Sini. Sini orang berapa? Angkat orang berapa tu? Ada boleh balik aku. Adik buat sini. Masak. Itu yang ambil boleh ambil buat. Putih. Durian tak ada lah kat atas. Lalu boleh buat. Jauh pun, syurga dia. Oh. Ya. Dia dah mengantuk apa? Sebab Untuk dia tu. Jangan untuk Kau pergi settle kan berdua tidur. lambat tidur. penat ya nanti kau. Aku yang penat lah. Lambat tidur. Balik. No. Bangun. Balik. Dia tegur. Kakak. Okey kan? Okey. Oh, lecok kakak lah. Yang mana ni? Kecil pun. Yang mana ni? Yang mana ni? Shen? Anak aku dah selamat tidur. Jom kita pergi petik rambutan. Sebakul. Oh, suka kau Tak dapat tidur. Suka. Gunting kedah ni. Oh, yang ni nak angkat berat Jom. Pakai tu terus. Boleh lalu sini. Oh, sana. Ni anak lalu jejatas ni. Macam kerja kebun betul je? Ni baru betik normal weh. Yang kat depan tu macam tak normal weh. Susah gila kan? Aku suruh ambil tu. Tutup lah. Memang tolak kaya. Banyak dendam tu. Dendam depannya. Dia lalu tepi jalan tu. Tadi Syah Sumpah. Tadi Syah dia naik pakai bakul. Ha? Duit banyak kot. Apa baru ni? Ni kalau bapak makan pagi kan. Ada orang tu paling busy lah. Dia ambil kalau begini dua dia suruh balik.
manggis lah. Aku tengoklah tadi pun dia tak call kan. Ini kalau ada weh. Perisik perisik. Tu atas tu. Gari Ahmad. Oh. Hah? Sumpah. Adik dia Kori. Adik dia atuk dia Kori. Boleh buat nama Mesti kau punya salah pakai baju macam ni. Baju tu salah sepatu tu. Apa tu? Ini Kampung Shah dekat Jelebu. Ada pokok rambutan, pokok durian, manggis. Tapi durian tak ada buah. Ha? Tidur lah kakak. Abangnya tak tidur lagi. Bakal pula kain Nabila tu. Ini ada. Nyamuk. Ini dia berat. Masak. Nak gunting. Manggis. Wow. Murah. Mana pokok dia nak? You. Ya. Besar daun dia. Tak banyak sangat. Wah, mantap. Ni first time pokok rambutan ni. Tak ada semut. Dulu nak pegang pun tak nak. Kita singgah depan ni jap, buka game. Banyak ni. Satu pokok ni kalau satu hari kutip pun tak habis. Logik lah kalau orang nak jual mahal ni. Nak kutip aja dah berapa dah upah ni. Ya, nampak ni. Ya. Nak duduk orang nak buat. Ini tak ada orang nak ambil. Ini tak balik. Ini balik ada balik dekat ni. Oh, cantik. Kalau Kalau rambutan ni dah habis ni, nanti dia akan terima. Nasib tak tinggi sangat kan pokoknya. Pokoknya nasib tak tinggi. Hai guys. Inilah kehidupan saya di kampung. Selain saya scroll TikTok dan Facebook, saya menanam pokok dan buah-buah rambutan. Hanya ada di Kampung Shah. Hai. Saya lah menantu kepada pemilik tanam. Walaupun saya nampak macam ni, tapi saya berkejaya tau. Lepas kutip ni nak jual kat mana? Ni. Saya Pasar barang? taklah, saya memberi kepada orang lah. Sedekah lah. Sedekah. Mulia lah hati. Saya ni orang baik.
Hati mulia lah. Hati saya sangat mulia. Tak. Farah, kau make sure kau keluarkan yang buat tu, Farah. Aku nak tengok. Tak, malam tu spam dia datang semua. Apa nama keluarga korang? Keluarga besar korang? Mak Desa. Mak Aris. Nak tengok? Mak Desa. Mak Desa. Mana-mana mereka. Dia dah ni dah tu. Racun-racun family dah belau. Tak ada lah. Cik, mana-mana. Apa dah tak suka aku kan? P-E-M-A-L-A-S. Lazy. Itulah. Farah tolong keluarkan scene yang ni. Ikut pula. Tapi Sebab tak dia cakap dah datang makan balik lah. Oh, balik ya. Masa dia buat macam tu pun sebab nak masuk tak? salah kasut lah aku pakai. Kau masuk mana? Kasut pacukang bapak muka aku tu orang. Tak sikit. So nyami. Dah lepas dekat situ je. Besar-besar lagi. Salah! Salah! Besar lagi. Sekejap. Dia turun bawah tu lah, ambil bawah tu. Itu yang atas ni. Ha? Aku tak banyak. Bagi dah gila tetangga. Bila tu pergi. Kampung kan. Tak payah, berat lah. Bu terasa berat dia. Dia pergi. Ambil yang kuning ni. Ni. Tapi sedap lah Farah. Ya. Aku dah rasa tadi. Sedap. Empuk. Kuning ni aku lah yang potong pokok. Dia ada yang tak. Kebah tu. Tu sampai ni. Merah mana? Belum masak lagi lah. Dah. Dah masak dah. Masak. Ni busuk. Macam ni. Dia tak busuk. Ini. Busuk. Dah. Dah lah tu. Ni yang dekat ni tak nak ambil, main je jauh nak ambil. Oh ya, nasib baik tak ambil. Boleh lah tu. Kalau terambil tak boleh. Tak boleh. Tak ni sedap. Hijau. Kuning. Kat table lah depan dia. Ini berapa kilo agak-agak? Dah Itu ada rambutan lagi. Mana betik. Oh, kelapa besar-besar. Rimbun-rimbun. Kenapa nak bagi jiran kau yang itu? Jiran yang mana? Dia dengan Kak Lang. Oh, dia lah paling sulung lah. Kat Lang tu abang dia. Ruang mak lu cakap dia dulu kecil-kecil demam panas. Sampai. Seronoknya dia. Dah nak mandi ke? Dah nak mandi ke? Betul? Betul? Semua balik. Dan Dahlia dah settle mandi sungai. Alhamdulillah. Pasir lah rambut dia. Ya, nak pergi balik nak mandi. Macam mana boleh? Dah dia balik pasir kat rambut.
go to cari kotak untuk isi rambutan. What's problem? What happened to you? Bye-bye. Ni Farah yang tidur. Aku rasa tidur juga memang hebat dah Fani. RM5 tadi tak ambil balik. Tak boleh tambah lagi lah, tak muat. Kau dengar apa? First time aku pergi sampai lalu balik Sejam lah. 3 jam. Dahlia aku dah surrender awal. Diam. Yang tu sibuk dengan mak orang. Macam tak ada mak sendiri. Balik. Ayo kita pulang. Tak. Sakit sama gigit mama. Di sini kita dinner. Wow, balik satu. Aku dah lah sombong aja tadi tak nak turun. Parah. Cuma salah aku Dia sampai ulu tangan lah nak salam aku. Ni makcik. Wajar lah aku tak nak turun. Makcik Syah ni. Janganlah curi Ayu. Sesi pengagihan harta. Satu untuk kau. Banyak lagi gila. Aku dah ambil satu beg besar ni banyak lagi. Aku nak kena bawa bakul kerja lagi. Tapi korang bagi siapa weh? Mak aku. Oh, Aku ya. je. Boleh aku ambil. Sampai Rawang dah ni. Last singgahan dia ni lah. Ya ke? Satu kotak je. Boleh lah aku bawa beg macam dah Nabila ajak kita. Singgahan saya lah. Kenapa? Over tau dia ni. Kenapa? Kenapa? Kan mama cakap mama keluar kejap. Mama tunggu sini je, okey? Tu mama ada kat situ. Duduk je situ. Ya, dia aku makan rambutan lah. Jangan duduk batuk nanti. Aku tak makan sangat rambutan ni. Dah diam. Kau tadi tak boleh berhenti. Tak makan sangat. Iyalah. Aku dah tak ada orang tak nak ambil banyak tau. Bagi je aku ambil sikit je. Bos Ina minta lah. Duduk. Pernah ada komen kat aku. Kau gunalah nama aku cakap dulu dia accountant. Nak ke? Bagi nombor akaun dia ada. Bagi nombor ikan. Nombor akaun, nombor akaun tu. Dia nak I jadi dia punya company accountant dia. I tak pro. Rosak. Dah lah. Dah sudah.